Banyakkan game daripada cakap silap. Banyakkan bercakap daripada game. Itu yang awak mungkin untuk awak suka. Tapi kan macam kita ada database kita tau. Macam kita cakap, banyakkan awak cakap banyakkan aktiviti daripada bercakap. Okey, awak tengok ni ya. Ini game bercakap. Ini game bercakap. Bercakap saja ni. Ni pun bercakap. Nampak? Ini ada aktiviti tau. Patriotik. Awak nampak? Ini sukan 13 hari 1M. Bercakap. Awak faham? Itu dia cakap. Saya selalu buat konten mengikut database. Saya tak mengikut selera. Sebab database menunjukkan selera orang. Gitu. Walaupun contoh, kalau awak bercakap lebih better, aktiviti lebih better, mungkin bagi awak ataupun bagi segenap orang-orang yang macam awak. Tapi in the database itu menunjukkan, ya, kita buat konten bercakap macam ni, ini lebih banyak. So itu maksud dia. Setiap orang kan lain selera. Gitu. Tapi on my database, dan awak sendiri pun kalau boleh tengok database, betul lah konten macam gitu. Betul macam saya cakap lah, kalau awak buka restoran pun, awak akan jual makanan yang orang lebih ramai makan. Tak? Awak jual nasi ayam ramai gila, tiba-tiba awak jual nasi kukus selu. Takkan awak nak buat nasi kukus lebih banyak daripada nasi ayam. Mesti awak buat nasi ayam lebih banyak daripada nasi kukus. That's the thing. Itulah. Tapi bukan maksudnya kita tak buat langsung. Kita buat sebab kita ni pun ada puas kita juga. Ada bosan kita, dan juga ada benda yang out of content. I was thinking macam pening. Lepas tu kita pun okay, buat konten ni je. Kita masuk balik. Itu. Kecek Kelantan pula. Saya ni kecek luar pun saya capur kadang-kadang. Gitu. Nak jadi moderator. Esok ada konten ke? Malam ni saya post konten. Saya post konten pick up line tu. Tak apalah, nak kena post juga walaupun agak slow, tapi kita kena post juga. Nanti Food Fest ada lagi tak? Tak tahu lah nak buat Food Fest tak. Tak akan tetap bersama. Cuma itulah saya nak bagi tahu. Masuklah 7 ni, insyaAllah kita tengok adakah partnership ada balik, atau kita ada proses lagi, atau benda lain yang akan diutarakan. Itu. Apapun, siapa yang awak ni adalah seorang yang introvert, tapi awak nak join kita punya circle, tapi awak punya otak yang sangat geliga, creative thinking awak sangat bagus. Saya AI team tengah buka untuk creative thinker, pengambilan creative thinker. Kemasukan segera. Awak boleh check saya punya story. Saya ada gaji daripada RM3,000 ke RM4,000. Starting gaji adalah RM3,000. Tapi creative thinker ni penat dia penat otak sikit. Sebab awak memang kena fikir je. Awak kena fikir, awak kena sediakan semua benda, bahan apa semua, dan bersiap sedia untuk kena marah. Sebab awak ni adalah orang utama dalam setiap video yang akan keluar. So memang banyak kena marah. Kalau salah lah, atau idea-idea yang teruk lah. Anugerah pertengahan tahun ada ke be? Kalau awak nak saya buat, insyaAllah. Tak ada buat lagi, tapi insyaAllah kalau ada nak kita buat.
tak akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Okay, so saya rasa tu je. Kita tengok esok saya masuk office macam mana dan apa jawapan saya. Adakah kita masih lagi dalam Broasis, benda baru, ataupun kita akan comeback ke partnership balik. Kita tengok. Dan kalau partnership pun, siapa yang akan bersama siapa untuk kali ni, sebelum kita masukkan sementara 2026. Dia nak cari creative thinker ni sebenarnya susah. Orang nak ada pengalaman dalam jadi creative thinker ni. Creative thinker ni selalunya, saya cakap terus terang lah, awak rasa awak ni seorang yang kreatif untuk buat konten, untuk buat ni. Siapa yang relate dengan digital media tahu lah. Gitu je. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.